gurauan ni satu benda yang sabit dalam hidup Nabi SAW. Cuma gurauan tu ada batas dia, ada limit dia, macam Datuk Mufti sebut tadi. Jangan sampai kepada penghinaan terhadap agama, jangan sampai kepada penghinaan terhadap mana-mana manusia, jangan sampai terkandung di dalamnya pembohongan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebutkan, dalam hadis Nabi kata, celakalah wa wailul lahu liqaumin, dalam hadis Abu Daud tu, fayakdzib liyudhikal qaum, satu orang yang melawak untuk mentertawakan kaum, fayakdzib, lalu dia berbohong. Dia bohong nak bagi orang gelak. Dia bohong nak bagi orang gelak. Ini pun satu benda yang kadang-kadang kita kena hati-hati juga. Kan? Benda tu kita rasa macam tak ada apa, tapi kita berbohong dan menakutkan orang lain. Yang Mufti sebut tadi, la yahillu li muslim ay yurawwi'a musliman. Yang kadang-kadang dia kita tak tengok, boleh guna alasan saya melawak je lah. Saya melawak je. Itulah dalam hadis tu clear sebut tak boleh menipu, tak boleh menakut-nakutkan. Kadang-kadang dua sekali, menipu untuk menakut-nakutkan. Itu yang nak buat konten pelik-pelik kan. Sekarang ni kan. Jadi tak boleh. Sebab sukhriyah, merendah-rendahkan, la yaskhar qaumun min qaum, kan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, janganlah satu kaum meremehkan, memperlekehkan kaum yang lain. Jadi body shaming pun termasuk. Dia beza. Betul, Al-Imam Nawawi rahimahullah ada buat satu bab dalam Riyadhus Salihin tu, bab yang masyhur lah. Biasanya ustaz-ustaz ni dia akan tahu lah bab tu. Babu ma yubahu minal ghibah. Bab yang diharuskan mengumpat. Kan adalah Imam Nawawi sebut beberapa kategori, beberapa keadaan yang boleh seseorang itu mengumpat walaupun asalnya mengumpat tu haram. Di antara benda-benda yang dibenarkan untuk mengumpat ni ialah at-ta'rif bisyakhs, untuk memperkenalkan seseorang. Sebab itu kita tengok dalam ilmu hadis ada perawi yang digelar al-a'mash, al-a'war, kan. Ini semua gelaran-gelaran yang diberi kepada perawi-perawi hadis ni laisa ala sabili tanqis wa innama ala sabili ta'rif. Maksudnya bukan untuk merendahkan dia, tapi untuk memperkenalkan. Sopalah macam kita masuklah mata satu sebelah, kampung, kaki capek, si capek, kalau dia pun dah okey. Mak hitam, dia pun tahu memang orang panggil dia mak hitam. Dia okey dengan gelaran. Dia okey. Untuk membezakan dia dengan orang lain. Kita masuk dalam kampung contohnya, kita tanya mak ada, kita kata mak kat kampung ni ada 5 orang, mak mana tu? Mak pendek. Kata alah, mak yang rendah-rendah sikit tu mak pendek lah. So mak pendek tu bukan untuk kita hina dia, tetapi untuk kita perkenalkan dia. Itu dibenarkan. Tetapi kita sendiri boleh menentukan, dan konteks perkataan itu boleh menentukan sama ada kita menyebutkan perkataan itu untuk menghina ataupun untuk memperkenalkan. Contohlah, bila satu orang kata muka macam Cina tukar minyak silinder nak jadi mufti, muka macam mamak tebar roti canai nak jadi pakar hadis. Orang boleh kenal naratif tu dan juga konteks tu. Maksudnya menghina ataupun melawak ataupun memperkenalkan, orang boleh lihat daripada sudut konteks ayat tu diucapkan. Ironinya, tokoh yang mereka angkat sebagai ahli hadis juga, wallahualam kebetulannya antara kerjaya dia menjual roti canai. Dan itulah itu di antara kita tak mau sentuh benda tu. Jadi bukan kita kata, tapi faktanya begitu. Faktanya begitu. Maksudnya kita takut sekarang ni urip-urip zaman banyak kan. Maksudnya dia orang duk kata pasal pakar hadis, tebar roti canai nak jadi pakar hadis. Tapi tokoh depa pun sebenarnya memang dulu backgroundnya begitu. Tokoh depa yang depa angkat sebagai pakar hadis tu memang penebar roti canai pun. Tapi kita tak main isu tu. Ya, betul. Pribadi tak. Kita tak anggap benda itu sebagai satu perkara yang akan menguntungkan agama ataupun dakwah. Kerana apabila kita berbicara tentang agama, kita melihat kepada hujah. Ibnu Mas'ud adalah seorang yang asalnya mengembala kambing saja. Bukanlah satu orang yang daripada keturunan bangsawan. Tapi bila disebut Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, dalam tradisi keilmuan kita pada hari ini, dia adalah tokoh besar yang memberi pengaruh besar kepada perkembangan ilmu di Iraq apabila dihantar oleh Umar bin Khattab. Jadi jangan sampai kepada tahap melawak sehingga menghina orang.
Kan menghina keturunan orang. Sebab Nabi SAW menganggap menghina keturunan orang, menghina bangsa orang ni termasuk dalam amalan jahiliyah. At-ta'nu bil ansab. Kan? Maksudnya suka mencela, menghina nasab orang lain. Suka al-fakhru bil ahsab. Dia pula bangga dengan keturunan dia. Ini juga adalah budaya-budaya jahiliyah yang kadang-kadang dibawa oleh orang agama. Tapi bila saya sebut ni, sekali dia kata apa? Saya menghina. Kita bukan menghina, kita tegur. Bila ustaz dia hina orang lain, dia gelak. Bila orang lain tegur ustaz dia kata hina, ngumpat pula. Ini bukan mengumpat. Ini adalah satu teguran yang kita berikan supaya agama ini benar, agama ini ada gurauan, agama ini ada benarkan kita melawak tetapi terkawal, jangan sampai melawak sehingga memperlekehkan agama, memperlekehkan manusia, merendahkan fizikal manusia, merendahkan keturunan manusia. Jangan berbohong dan jangan sampai menakut-nakutkan orang lain. Tengok dalam hadis Nabi SAW, gurauannya natural. Dan kenapa Nabi tak benarkan benda ni? Kerana kadang-kadang melawak yang lebih pada had ni, dia boleh membawa kepada kekeruhan dalam hubungan. Kadang-kadang bukan ada apa pun melawak terlebih sikit. Asal nak bergurau terus jadi bermusuh. Asal nak bergurau terus jadi gaduh. Ini adalah benda yang tak dibenarkan oleh agama. Dan agama letakkan batasan lah. Kalau nak masa muka pun jangan lebih pada 3 hari. Supaya hubungan ukhuwah Islamiah tu kekal, berterusan dan boleh menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim tu dalam keadaan yang normal, yang biasa. Jadi orang melawak dengan kita pun okey, kita nak melawak dengan orang pun okey, tapi batasan itu perlu dipelihara dan dijaga. Wallahualam.